Suspek berangai nak kahwin dengan girlfriend tapi malas nak membaca. Suspek kuat lari tapi malas baca buku. Suspek ada lagi KP tapi malas baca buku. Suspek rajin ronda sekolah tapi OSIS tak pernah sampai. Suspek anak cikgu tapi tak nak membaca. Suspek banyak peminat tapi tak nak baca buku. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pandangan Puan tentang program Nilam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bila disebut Nilam ni yang terpahat dan saya fikir di dalam otak fikiran saya ni ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Alaq. Ayatnya yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perkataan pertama yang diturunkan ialah Iqra. Iqra tu membaca. Jadi apabila OSIS berinisiatif untuk melancarkan Nilam, ini akan membuka banyak pintu-pintu. Dan kita tahu pintu-pintu itu akan kepada pintu-pintu ilmu. Dan apakah ilmu? Ilmu adalah cahaya, nur. Cahaya akan menerangi kehidupan kita. Jadi apabila kita melancarkan program Nilam ini, saya sangat gembira dan berharap program ini akan berjaya. Sebab saya fikir ini budaya yang menjadi amalan di mana-mana. Melestarikan budaya membaca ini. Mudah-mudahan anak-anak Samudra akan menyambut baik program Nilam ini. Anak-anak yang tersimpan pun bakat ni boleh diserlahkan. Contohnya, kita kata perkongsian. Apabila diadakan book review, anak-anak akan memberanikan diri sahabat dengan warga sekolah. Saya harap aktiviti-aktiviti ini lebih banyak diadakan. Syabas dan tahniah.